Semua orang ada masa silam. Sekarang mana apa duit? Tak ada manusia yang sempurna di dalam dunia ini. Ni apa budak dia? Kita akan sentiasa dinilaikan dengan kata tutur bahasa kita, pakaian kita dan perbuatan kita. Setiap perkara yang pernah terjadi tak boleh diubah. Kasih sial. Tetapi kita sebagai manusia, selagi bernyawa, masih belum lambat untuk berubah. Boy, bangun. Serang! Hingga ke hari ini, aku tak sangka bahawa aku adalah salah satu di antara mereka yang masih terletak di dalam sangkaan buruk orang ramai. Nama aku Ai Boyan, dan di sini mulanya langkah ke arah perubahan hidup. Penat sial. Baik pula kau pergi move. Apa kurang nervous? Lepas ni kau pergi mana? Aku pergi sini, saya tak kopi hal. Kau pergi jumpa Nora pun cantik ya. Confirm ah? Boleh. Apa-apa lu picit. No problem. Call lah. Hello. Apa? Dia. Dia tak bajet, lu tunggu tu. Standby. Sekarang. Okay. Dua $5. Ada yang tiga $5. Payment, WhatsApp detail semua kat screen. Abang Syam, Mimi order barang ni je kan? Tiga barang. Okey, boleh. Apa lu tengok? Assalamualaikum, sial. Waalaikumsalam. Lupa bos mana? Bang, Mana lupa bos? bos saya tak ada kat sini bang. Sial. Cakap sama lupa bos, Ai Boyan datang mau dia duit. Faham? Bang. Hello? Hello? Dan? Ya Mirul. Siapa cari? Ai Boyan? Tak apa. Kau tutup kedai dulu, kau balik. Okay. Thank you. Bye-bye. Jack, lu kena berapa Jack? Sabar, wajar dulu. Jack, ni bini orang Jack. Bangun, wajar dulu lagi. Jalan. Hah? Bang, okey tak bang? Bang, okey tak bang? Dah. Kau. Sampai sibuk aku piala. Salah. Assalamualaikum. Salam. Dan. Baidil. Kau mesej tak sampai 5 minit dah sampai. Biasalah Baidil. Ni pintu apa? Tutup sendiri ke? Dia automatic. Aduh. Diri. Berdiri? Abang duduk Duduk Betul tak faham. Automatic lah duduk. Pintu dah tutup automatic. Abang ini sihat? Sihat, Alhamdulillah. Sihat orang tua. Memang sihat walafiat. Baru balik vacation. Wow. Ni, dia datang ada hajat. Apa dia ajak dia? Masalah peribadi? Bukanlah masalah peribadi, tapi masalah kedai lah abang. Kedai tu bagus. Ramai orang kat situ. Bertimbun orang kat situ. Bertimbun-timbun pun kalau tak ada orang masuk pun rugi juga. Itulah kau tak baca doa kat dia tak? Bukanlah. Dan rasa dia tak boleh make it lah kedai Simi tu. Marketing kau tak buat marketing ke? Marketing apa? Marketing lah. Abang dia ada kenalan di Ambrose. Dia buat marketing. Nak try? Tak apalah Baidil. Bajet tak cukup ni. Kalau dia nak kasih balik kedai Simi tu macam mana?
Tengok dalam ramalan abadi, tengok dalam mangkuk tu kan, mangkuk hayun tu, kau punya kontrak tu ada lagi 2 bulan tak salah aku. Tahu lagi 2 bulan. 2 bulan? Lagi 2 bulan baru habis. Kau boleh dapat deposit kau. Kalau kau habis sekarang tak dapat deposit. Habis kunci? Kunci macam mana? Kunci nanti lepas 2 bulan aku dah kasih deposit, kau kasihlah balik kunci. Oh, okey lah. Kalau gitu, dan fikirkan dulu lah. Kau fikirkan pasal marketing tu. Important juga marketing. Yalah. Ni, dia nak gerak. Kasihlah air sikit, apa ke. Kat luar tu vending machine. Sila. Yalah bang. Okay, pakai duit sendiri juga. Vending machine makan pun ada. Ni dulu Abang Yen. Okay, selamat dunia akhirat. Hello. Hello? Mirul? Kunci kedai dengan kau kan? Kunci dengan Mirul. Aku dah sampai ni. Kau turun? Boleh? Okey. Mirul tu sekarang. Dan, Syal, kau nak pintu lah, Syal. Dan, duit aku mana? Syal, buka pintu lah, Syal. Assalamualaikum, Syal. Syal. Wapa duit mana? Mana wapa duit lah, Syal? Mana wapa duit lah, Syal? Duit apa, Syal? Lu cakap sama gua 15% wapa bunga. Mana? Bagi aku seminggu lah. Tolonglah. Kasih aku seminggu. Seminggu lah. 1 minggu 1 kaki ya. Sial lah. Ni lu pe bos kah? Lu pe tangkis, sial. Lu kalau main biru, lu pe nasib next pub. 1 minggu gua kasih lu 15% gua pe bunga. Halo, lu kasih gua lagi 1 minggu lah. Lagi 1 minggu dia tak boleh bayar gua. Belum boleh bayar lagi. Den, okey tak? Den. Oi, okey tak? Apa macam ni? Bangun dulu. Nanti cerita. Turun tepi. Allah Akbar. Allah. Okey. Kau duduk sini dulu, rest. Tak berkuasa siapa lah. Jadi polis kes leceh lah. Ini kunci kedai mana? Kau bila aku dulu betul-betul. Yang tadi pukul kau siapa? Silakan Mirul. Engkau ada hutang air duit. Habis aku tak tahu nak kena bayar ni bunga 15% ni. Engkau tahu juga tu duit yang aku hutang tu untuk buka kedai kita sekarang tau Mirul. Lagipun kau tahu lah, aku buka kedai ni pun supaya kau ada full time. Allah. Apa yang kita dapat sekarang ni cukup-cukup untuk kita makan Mirul. Kau boleh tolong aku tak Mirul? Tolong apa? You, anda cakap terima kasih tau. Nyari you, luangkan masa you pada I. I tahu berapa hari ni I busy. Biasalah gitu kan. I ada projek baru dengan kawan I. But anyway, thank you for meeting me. Sweetnya. It's okay lah. As long as you still remember our relationship, I'm okay with it. Of course lah. You tahu kan, you seorang ialah mati I. Siapa? Ayu. Gratis lah dia ni. Serius lah. Diorang kasih kau tadi. Aku dengan diorang kau siap. Kau jumpa report diorang. Okay, kau stand by. Okay. Aku proceed. Fahal lagi? Ai lagi? Tak habis-habis lah dengan Ai. You dah promise je Nari nak spend time dengan Ai. So apa hal lagi ni? You, tak mau macam ni lah. I promise you, just one last time. Tak ada. Sekarang apa? Kawan you lagi penting lah daripada Ai.
You tak mau cakap macam gitu. You know right, I only Yelah, have eyes every for time you. happen the same thing what? Ni dah dekat hujan. Why not? I bookkan you Grab, you balik dulu. Nanti besok kita catch up, boleh? Dah, tak payahlah. I boleh book sendiri lah. Nanti kalau you dah habis baru you call I lah. Cik pula. Hai Loi. Aku on the way. Kau stand by. Cek, tadi kita bikin benda, ada orang nampak tak? Tak ada lah Mi, semua clear Mi. Hai, lu confirm tak confirm, hai? Atas pun dah cek. Confirm, semua aku dah check, semua clear. You sure eh? Confirm, yes, confirm. Confirm Okay, alright. definitely. Yan, so macam cerita dah habis belum? Ini aku tengah tengok outcome ni. Mat, kurang ajar, Mat. Kau rasa tahu apa hal tu? Tahu lah. Keluar, orang update. Macam mana? Dok, kita soal salah kasih ya. Cerita soal rojak. Habis macam? Macam serius je. Pasal lah. Assalamualaikum, sial. Lu lihat lah, sial. Lu kacui lah, sial. Tadi barut. Semua hisap eh. Akibatnya tinggal tikis. Ciao. Asati rasa. Tak perlu ramai lah Ciao. Angin malam sampaikan rindu pada bintang yang tahu tentangmu. Setiap mimpi masih wajahmu. Dalam doaku sebut namamu. Ai buat apa kat sini? Tengah tunggu ibu lah. Kunci air hilang. Lah, tak apalah. Kita duduk sini dulu ambil angin. Ibu pun penat balik kedai ni. Allahu Akbar. Ni kenapa muka tu? Jatuh basikal bu. Buat delivery. Allahu Akbar. Okey tak ni? Okey. Lagi doktor tak? Tak perlulah bu. Kan ibu cakap kecil-kecil dulu. Jatuh basikal tu biasa. Betul lah. Sekeras batu, lagi keras kehidupan kita kan, Ai? Kan ibu nasihat macam gitu, betul tak? Betul bu. Ni, ibu belikan favourite Ai. Masih share. Tak nak lah. Ai ingat tak dulu, masa Ai kecil-kecil, nak katakan hari-hari kita makan nasi dengan garam. Saya ingat bu. Walaupun makan nasi dengan garam, ibu selalu pesan untuk kita bersyukur. Itu tetap rezeki. Lagi satu, Ai ingat tak coklat ni? Yang pertama kali Ai dapat coklat daripada ibu. Kita share kan? Ibu nak cakap supaya Ai ingat ada seorang ibu yang membenci anaknya. Yang kelihatan marah itu sebenarnya ibu rindu. Yang nampak membebel tu kerana ibu ingin melindungi anaknya. Tapi ingat Ai,
walau satu dunia pun membenci Ai. Ingat kasih sayang ibu pada Ai hingga ke syurga nak. Terima kasih, Bu. Selalu doakan Ai. Mana? Jom kita balik nak. Dah malam sangat ni. Boleh. Tengok apa tu? You dah sampai? I depan you, bukan kat sana. Tak ada, I punya leher sakit. Exercise. Semalam terjatuh katil. Ni, asal muka you ni? Ni. Kan ada cakap, I ni tengah mood nak kahwin. Jadi I ingatkan you sebelah I kat katil. Lepas tu I nak peluk you, sekali terpeluk angin. Jangan I terjatuh katil. Kita letak dumbbell. Dumbbell? Kita ni nak kahwin, kena exercise. Kalau tak, nanti nak pakai fitting macam mana? Biar saya pakai smart ni, Nari. I pergi interview kerja lah you. Habis nak kahwin tak ada sen. Hai, boleh saya bantu? Wedding planner? Yes. Kiki. Nora. Lovely. Hafiz? Hai. Hi. We have an appointment, don't we? Yeah. Shall we? Okay. This way. Have a seat. So, you guys are here to inquire about the wedding packages that we offer, correct? Yes. But sebelum tu, Hafiz, luka tu okey ke tak? Okay lah, rabat sikit je. Nak plaster? Ada? Ada. Boleh lah. Boleh ya. Tak payahlah, I boleh buat sendirilah. So, dekat sini, kita ada actually a variety of wedding packages tau. For $6,000 plus dollars to 1,000 packs for $21,000. Hey, package kat sini, bukan kat store. Okay, our wedding packages are actually inclusive of a modern garden wedding decor, along with full AV systems with microphones, door gifts, as well as invitation cards. So we can accommodate event up to 3 hours, anytime between 11 to 2 or 5 to 8. Itu ada apa-apa nak tanya? So what are the buffet packages like? Right, so kat sini kita offer nasi biryani, beef biryani, dalcha, kalau nak mie pun ada juga, mie goreng. I think we just take 500 packs ya you. Mana boleh, I punya family, colleague semua tak cukup lah, 1,000 packs. You apa, 2 generation dari family colleague ke you nak invite kat wedding kita? Tak ada 1,000 packs. You tengok, 500 packs is 14,000 tau. 1,000 packs, 21k. You nak fork out lagi 7,000 extra. Look, alternatively, I can leave the brochure with the both of you. You can go ahead and discuss further along. When you've reached an alignment, you can give me a call. No Okay, we issue. discuss first, then we get back to you lah. Can, Okay. no issue. Can. Ni sampah, tolong buangkan Sorry about it. Sure. Ya Afsal, PMS apa tadi? Tak payah main mata pun dengan bomba tu tadi. Siapa tak sakit hati? Assalamualaikum Kak. Salam. Kau dah kenapa pakai sheets indoor macam ni? Apalah. Buka ah. Aduh. Tu dah kenapa tu lebam? Tak ada apa-apalah. Gurau dengan kawan lah kat luar tadi. Gurau. Gurau sampai lebam macam ni. Kak. Apa? Nak pinjam duit. Kau gitu je. Tak habis-habis menyusahkan aku dari zaman Azali lagi. Kak,
Takkan pinjam duit dekat adik sendiri pun salah. Kau Apa? ada bisnes ke apa? Kau ingat aku bisnes cap duit ke apa? Kak, bulan lepas orang dah bayar. Bulan ni orang nak hutang lagi lah. Bayar hujung bulan lah. Ya. Deal aku dari siang tadi belum lagi close. Engkau dah sibuk tanya aku untuk duit lagi. Sikit. Kau mampus lah kau. Yu, sekejap lah. Daripada tadi jalan laju sangat. Yu, I rasa kan wedding kita postpone cantik lah. Tak ada, sekarang you bilang Ayu ada duit ke tak ada duit ni? Ha? Ada duit tapi masalahnya duit tak cukup. Belum kumpul. Biasa you bawa I pergi wedding planner sih. I suruh you cari wedding planner nak check package je kan. Ni I nak pergi jumpa Ayi kejap lah. Ikut sekejap. Mungkin dia boleh tolong kita apa. Taklah ada tinggi kepala aku tadi. Tengok. Okey, dah Fiz. Faster awak. Wang merah apa? Ayi. Ni aku ada hal sikit nak berbual dengan kau lah. Tak serius lah. I nak berbual dengan Ayi kejap kat luar. Ada kerja apa-apa tak? Pasal apa? Untuk kahwin kita. So, you sabar sekejap boleh? Bagi I settle dengan Ayi kat luar. Sekejap je, okey? Nanti you nak order Ayi apa-apa, order lah. Lu fikir gua asal bro? Bro, kau tahu kan aku dengan orang nak kahwin dah. Kau nak kahwin? Bro, seserius-serius plaster ni kat muka aku lagi serius nak kahwin dengan Nora tau. Tapi apa masalah bro? Aku perlukan lagi $7,000 bro. Aku nak 500 packs. Dia suruh aku ambil 1,000 packs bro. Mana aku nak pergi cekau duit? Aku nak tolong kau. Tapi kau tahu kita dua belum kita tetap. Itu Dan pun membayar aku punya duit Fiz. 15% tau Fiz. Dan dia ada tak aset apa-apa yang kau boleh congkong? Dia ada kereta Fiz. Kereta Okay, apa kata macam gini bro? Kau congkong daripada kereta bro. Lepas tu kita bogilkan tu kereta. Spare part dia semua kita boleh jual bro. Banyak kedai yang nak beli spare part lama dia. Dapat tu duit, kita setengah-setengah. Aku carikan kapot. Kau tolong aku tolong kau. Apa-apa Fiz, untuk lu sure. No problem. Steady. Aku nak kasih jawapan kat Nora malam ni juga. Lu cakap settle sudah. Settle. Okay. Angin malam sampaikan rindu pada bintang yang tahu tentangmu. Setiap mimpi masih wajahmu. Dalam doaku sebut nama